Alright guys, saya belanja lubang terakhir, lubang 18 par 5 guys. Indeks 5 guys, 18 hingga indeks 5, 455 distance dia. Ini lubang sepatutnya boleh berdiri lah. Bukan senang sebab kita second shot akan uphill all the way to the clubhouse. Green sebelah atas bukit, sebelah kiri ada hutan belantara, ada pokok-pokok. Saya tak nak ke kiri. Sebelah kanan pun hutan. Kalau masuk kanan ni bola boleh hilang, bahaya. So kita nak letak bola cross. Depan ada kolam satu kecil, kita nak cross kolam tu center. Dan second shot kita nak naik atas bukit. Third shot kita nak chip masuk ke depan green. Paling tidak pun kita target dapat par. Kita tengok apa jadi dengan saya di lubang ini guys. Alright. Okay, saya cuba untuk tee off yang terakhir hari ni. Kita target bola di center fairway. Kita ambil sedikit kanan fairway. Okay, correct. One good shot. Manis-manis satu. Alright. Sedikit kiri fairway. Alright, okay. Alright, ini pandangan daripada fairway ke arah green. Tengok dia sedang pukul untuk second shot. Kemal, Ibrahim kan. Sebelah kanan hutan tebal, ada bukit, kalau masuk bahaya, ada driving range kat sebelah kanan tu. Sebelah kiri fairway sebelah, tapi hutan-hutan, pokok-pokok besar. So belah saya sebelah depan di kiri fairway ni. Kita tengok menghala ke clubhouse guys. Kita tengok boleh tak saya buat second shot dengan baik untuk kali ni. Okay, second shot saya 2-2-3. Saya ambil je 3 wood. Saya nak landing ke atas daripada green. Saya harap dapat landing dengan sempurna. Saya target pokok pinang tu, dia akan masuk insyaAllah. Complete. One good shot. Manis-manis satu. Up. Okay, naik sebelah atas, kita tahu apa jadi. Alright guys, ini pandangan dari green turun ke bawah guys. Kita tengok ada bunker, sana clubhouse. Bola saya sebelum bunker guys, sebelum bunker saya akan chip untuk menghala ke pin. Tengok boleh tak saya chip dengan baik. Nak save par saja guys, target lubang ni. Boleh, one good chip. Manis-manis satu. One good chip lek. Alright. Mati dekat apron. Aduh, sayang. Okay, pukulan keempat. Saya target nak dapat par saja. Parking sudah lah late kan. Ambil kiri lebih sikit. Boleh. One good putt. Alah, okey lah. Okey lah tu. Pas saja guys. Aduh, hai. Alright.